Hadis dan Realiti, program khas yang menghidupkan hadis Nabi SAW dalam kehidupan seharian pelajar. Dalam segmen pertama ini, kita akan berbincang tentang menjaga batas-batas Allah berdasarkan hadis daripada Imam An-Nawawi. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat, samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka siapa yang menjaga diri daripada perkara syubhat, sesungguhnya dia telah membersihkan agama dan marwahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disenaraikan oleh Imam An-Nawawi. Okey, baiklah Bang. Ini bila Nabi SAW sebut tentang perkara halal dan haram, apa maksud menjaga diri daripada perkara syubhat pada pandangan awak? Bagi saya, ia bermaksud kita perlu berhati-hati dengan perkara yang tak pasti untuk contohnya, kalau kita tak pasti sama ada satu tindakan itu halal atau tidak, lebih baik kita tinggalkannya supaya tak terjatuh ke dalam dosa. Betul. Dalam kehidupan pelajar, banyak perkara syubhat yang kita hadapi sebenarnya, macam meniru dalam kuis online, guna sumber internet tanpa rujukan sah, atau berkongsi bahan yang tidak sepatutnya. Benda ni selalunya nampak kecil je, tapi boleh menjejaskan keberkatan dalam ilmu. Betul, saya sangat sokong. Jadi kalau kita berada dalam situasi yang meragu-ragu dengan kita ni, maksudnya perasaan was-was dengan kita, apa tindakan terbaik sebagai pelajar Muslim? Pada pendapat saya, kita perlu tanya kepada guru atau rujuk pada sumber yang sahih. Islam ni mudah, tapi kita perlu berpandukan kepada itu. Dan yang penting, ikut prinsip. Kalau ragu, tinggalkan. Itu cara menjaga maruah diri dan iman yang sebetulnya. Berdasarkan pembahasan yang amat menarik. Jadi, daripada hadis ni kita belajar bahawa menjaga batas Allah bermula dengan kesedaran hati dan ketegasan prinsip. Terima kasih Aini dan Insyirah atas perkongsian yang sangat bermanfaat itu tadi. Kita berehat sebentar dan selepas ini kita sambung ke segmen kedua untuk hadis yang seterusnya. Apa yang aku larang, tinggalkanlah. Baik, kembali bersama saya, host anda dalam Hadis dan Realiti. Kita kini masuk segmen kedua untuk memahami hadis daripada Imam Muslim tentang perintah dan larangan Rasulullah SAW. Apa yang aku larang kamu daripadanya, maka tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah sedaya upaya kamu. Hadis riwayat Muslim. Okey, baiklah Amalina. Hadis ini nampak ringkas tapi sangat mendalam. Apa pelajaran utama daripada sabda Nabi SAW ini? Baiklah, hadis ini ajar kita supaya lebih menumpukan pada meninggalkan perkara yang Allah dan Rasul larang. Kadang-kadang kita rajin buat amal, tapi masih buat perkara yang dilarang, seperti bercakap kasar, menipu atau membuka aib orang lain. Ya, saya setuju pendapat Amalina seperti tadi. Sebagai pelajar IPZ ini, cabarannya bila kita nak tinggalkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kita. Tapi hadis ni tegaskan, kalau dilarang, tinggalkan terus. Itulah bukti ketaatan kita pada Rasulullah SAW. Ya, benar itu Dina. Tapi bagaimana nak kekal istiqamah bila suasana sekeliling tak menentu? Yang pertama, kita kena cari kawan yang baik dan saling untuk mengingatkan antara satu sama lain. Dan sebab sokongan persekitaran ni penting untuk kita kekalkan istiqamah. Betul tu. Dan kita juga perlu sentiasa muhasabah diri. Bila kita ingat bahawa setiap larangan itu mestilah ada hikmahnya, kita akan lebih mudah untuk taat tanpa rasa terbeban. Macam Amalina kata tadi, cari kawan yang baik. Sebab kawan tu cerminan diri kita juga. Okay, Alhamdulillah, banyak yang kita dapat hari ini daripada dua hadis. Kita belajar bahawa Islam